Hei Tam-Tam, kenapa sejak akhir-akhir ini isu kod E telah menjadi bola hangat di kalangan masyarakat Islam? Mimi, saya rasa ini adalah kerana informasi itu tidak ditapis untuk dikongsikan kepada orang ramai. Tak salah berkongsi maklumat, tetapi biarlah informasi itu tepat dan sahih. Okey, saya ingin memberi sedikit pencerahan berkaitan status halal produk snakeku. Produk snakeku memiliki sijil halal JAKIM yang sah dan boleh dirujuk melalui laman web JAKIM. Di New Star Food, kami sentiasa mengamalkan sistem jaminan halal bermula dari pemilihan bahan mentah, proses pembuatan, proses pembungkusan, penyimpanan dan penghantaran yang sentiasa dipantau oleh pihak JAKIM secara berkala. Kesemua bahan mentah yang digunakan ada memiliki sijil halal yang diiktiraf oleh pihak JAKIM. Ianya juga dikawal selia oleh komuniti halal New Star Food yang komited dan selalu memastikan segala peraturan dan permintaan yang ditetapkan oleh pihak JAKIM dipenuhi. Semua maklumat ini boleh diperoleh di laman www.halal.gov.my atau hubungi pegawai halal kami di talian 0745591195. Jom Mimi, kita nikmati snackku tanpa rasa was-was. Bye!